Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, awak tengok ke depan ni. Awak agak ni apa? Baik. Awak andaikan ni najis. Kalau dia kena tangan awak, dia kena tangan awak macam ni. Dia kena tangan awak macam ni. Apa awak nak buat? Kena apa? Macam mana nak masuk? Pakai. Sebab tu Islam ajar cara membasuh dan menghentikan najis mengikut najis tersebut. Kita tak boleh membasuh je. Setiap najis ada cara tertentu. Jadi hari ini kita akan belajar suci daripada najis. Semua ada tajuk? Suci daripada najis. Kita lagi? Suci daripada najis. Sebelum tu saya nak tanya, najis tu apa? Najis benda yang benda yang kotor dan menyebabkan manggut. Contoh. Kalau kotor, ingus pun kotor. Tapi ingus najis ke tidak? Apa definisi tepat tentang najis? Dia kotor pertama, kedua berbau, kurang tepat. Menyebabkan solat tidak sah. Solat tidak sah. Dua perkara najis, kotor menyebabkan solat tidak sah. Kotor tak semestinya najis. Contoh yang kotor tapi bukan najis. Air hidung, air mani, lagi kentut, air telinga dan sebagainya. Itu kotor tapi bukan najis. Okey, faham? Okey. Cuma baca tajuk maksud maksud najis. Najis ada 3 kategori. Berapa kategori? 3 kategori, ingat betul. Yang pertama najis apa-apa. Semua yang kedua, yang ketiga, ataupun senang dijelaskan, najis ringan, sedang atau berat. Najis ringan, sedang atau berat. Okey, najis apa apa? Semua baca najis. Najis yang ringan. Ini 4 perkara je. Pertama, air kencing. Kedua, kanak-kanak lelaki. Ketiga, berumur kurang 2 tahun. Maksudnya 2 tahun ke bawah. Keempat, ini paling penting. Minum susu ibu. Kalau kita makan kuih tiaw, itu najis apa tidak? Sebab dia hanya minum susu ibu. Dia belum makan ini. Kalau kita makan bubur apa, kita apa jadi najis kalau. Okey, najis sederhana. Baca bahagian dia. Najis yang bersifat sederhana. Darah, muka, tanah, air dia kencing dan sebagainya. Najis yang awak mesti ada dulu, sederhana. Okey, najis berat atau mughalazah, baca najis. Najis berat iaitu 2 haiwan. Apa pertama? Anjing. Senang cakap najis mughalazah ni anjing dan kizin dan semua yang datang daripada dia. Bulu, air kencing, berak. Katakan kucing dia kahwin dengan anjing, anak dia jadi najis mughalazah. Katakan kizin kahwin dengan anak dia jadi. Awak tengok ni, tajukan buat menjadi mughalazah. Okey, faham? Okey, dengar seterang. Mutawasito ni selain daripada najis apa-apa dan mughalazah. So mutawasito ni banyak. Jadi awak ingat dia selain daripada apa-apa dan mughalazah. Okay, jelas? Saya akan jelaskan. Okey, macam saya sebut tadi, setiap najis ada cara penyucian yang masing-masing. Ada berapa jenis najis tadi? Pertama, kedua, mutawasito. Ketiga, mana yang paling berat? Okey. Najis semua apa-apa. Najis yang paling ringan. Jadi
Jadi penyucian ni yang paling senang, paling mudah. Pertama, basuh bahagian yang terkena najis dan kemudian lap. Kedua, percikkan air di tempat yang terkena najis. Ketiga, lap dengan kain bersih sehingga kering. Okey, yang pertama, basuh bahagian yang terkena najis. Katakan tangan saya ni kena air kencing, adik saya yang masih menyusui ibu dia umur 2 tahun. Apa yang saya kena buat? Pertama, basuh bahagian yang terkena najis. Kalau awak tak basuh, awak dengan besar pun boleh. Yang kedua, percikkan air. Awak ambil air, percikkan macam mana semua buat, cara percik kan? Semua buat, saya tahu tak percikkan macam mana? Percikkan. Itu cara percikkan. Kalau awak percikkan, najis semua bapak, bersih. Okey, yang terakhir ketiga, lap dengan air bersih sehingga kering. Tapi kalau awak tak lap pun bersih juga. Okey, najis mentah-mentah. Najis yang sederhana. Jadi cara penyuciannya lebih complicated berbanding najis apa-apa. Okey, yang pertama, baca, langkah pertama, buang. Kalau ada najis tu, pertama buang najis dari tempat dengan kotoran. Kalau ada tai ke, apa lagi? Muntah. Apa? Buang najis. Buang najis tak semua pakai tangan, pakai kain boleh, pakai tisu boleh. Yang penting buang dulu. Faham? Okey, yang kedua, basuh. Basuh tempat terkena najis dengan air. Air mutlak tu apa? Air mutlak tu apa? Air yang suci dan menyucikan. Air badau yang mutlak tak? Dia suci tapi tidak menyucikan. Okey, basuh dengan air mutlak. Ketiga yang paling penting, pastikan bahagian yang terkena najis tadi hilang 3 benda. Pertama, awak nak ambil basuh, awak bau dulu. Kalau dah tak ada bau, awak tengok warna. Katakan, air kencing warna apa? Putih merah. Air kencing warna? Awak tengok, warna tu hilang. Masa, bukanlah penyucian tersebut. Okey, yang ketiga, rasa najis tersebut. Rasa tu macam mana? Rasa macam mana rasa najis? Okey, dengar betul-betul. Rasa ni bukan awak rasa pakai lidah, pakai tangan. Pakai tangan. Katakan lantai tu bersih, lantai tu licin. Air kencing sifat dia macam mana? Air kencing sifat dia macam mana? Kalau dah kering? Melekit. Itu rasa. Awak rasa lantai tu licin, pipa bahagian ni melekit. Maksudnya rasa dia hilang. Enggak. Jangan rasa pakai lidah, pakai tangan awak. Okey. Okey, ingat betul cerita bersihkan najis, basuh air mutlak, hilang warna bau rasa, maka kunci najis tersebut. Okey, buka lagu. Okey, pertama baca bersihkan. Bersihkan bahagian yang terkena najis. Kedua, sekali daripadanya menggunakan tanah bersih yang dicampur dengan air. Berapa kali basuhan? 7 kali basuhan. 1 kali basuhan pakai air tanah. Air tanah tu dah basuh bila? Dengar ni, 7 kali tu tak kisah bila air tanah tu masuk. Kali kedua ke, kali ketiga ke, bila boleh. Bila boleh, asalkan air tanah tu masukkan. Okey, yang ketiga baca gunakan saya cakap 7 kali basuh, 6 air mutlak, 1 air tanah, sehingga hilang 3 perkara. Sekali lagi 3 perkara tersebut. Warna, bau dan rasa. Okey, soalan? Ada tak tanya soalan? Soalan? Okey, kalau tu pijak air sikit, macam mana tahu najis ke tidak? Ikut pada asal. Asal suatu benda adalah
suci. Semua benda suci, melainkan dia kena najis. Jadi awak kepijak tu benda, awak nak tahu suci ke tidak? Asal dia apa? Asal dia suci, ikut pada asal. Kalau awak tak yakin kena najis, masih suci. Okey, soalan lain? Okey, buka tanya, Nabila. Kalau kena najis sikit, basuh ke tidak? Basuh. Sikit atau tak najis? Basuh. Okey. Tak dengar? Air hujan boleh bersuci ke tidak? Boleh ke tidak? Sebab dia sebagai daripada air mutlak. Okey, Fatih nak tanya. Kalau tak pasti najis macam mana? Tak pasti najis atau tidak? Najis ada 3 sifat. Pertama, bau, warna dan rasa. Tiga-tiga ni tak ada bukan najis. Okey, faham? Okey, soalan lain? Soalan lain? Okey, tak ada. Okey, kita pergi yang terakhir, baca pada tajuk cara sucikan kulit haiwan. Kulit haiwan pun awak kena sucikan. Kalau dah kulit tu kulit haiwan. Okey, yang pertama, sediakan sediakan bahan yang bersifat menghakis seperti bahan kimia. Ingat, sediakan bahan yang menghakis untuk awak letak segala bakteria tu. Okey, yang kedua, buang seterusnya gosok kulit dengan bahan yang disediakan. Tambah macam mana? Pakai air? Berapa kali letak? Betul. Okey, ke seterusnya bilas. Dan jemur kulit sehingga kering. Ini kalau awak nak sucikan kulit apa? Sama ni pun untuk kulit apa? Okey, sama ni untuk kulit apa? Hewan apa? Anjing kan? Di atas. Nampak tak bahagian ni? Nampak? Stop dah. Okay. Seterusnya kita akan sambung pembelajaran dengan demonstrasi cara membersihkan najis. Ada berapa bahagian najis? 3 najis. Awak tengok 3 najis ni, apa persamaan cara bersihkan dia? Tak air. Macam mana? Tak air. Persamaan pada yang pertama, semua kena Ada sikit. kena buang dulu najis. Basuh atau buang dulu najis. Okey, tengok depan. Okey, tengok depan. Nampak tak? Nampak tak? Dulu diri yang tak nampak ni diri dah. Okey, nampak? Nampak? Okey, bayangkan ni air kencing kanak-kanak lelaki berusia bawah 2 tahun masih minum susu ibunya. Jadi ini najis buah bapa. Okey, najis buah bapa. Yang pertama kena apa? Basuh bahagian yang kena najis. Basuh dengan kain pun boleh. Okey, basuh dulu ataupun hilangkan. Okey, basuh atau hilangkan. Okey, bila dah hilang, seterusnya baca akan seterusnya. Bersihkan air di tempat yang kena najis. Celup tangan, percik saja. Tapi jangan bersepah. Percikkan. Baca langkah ketiga, lap dengan kain yang kering masing-masing. Ajar lap dengan kain masing-masing. Baik, itu cara menyucikan najis. Najis? Apa? Okey. Seterusnya, cara menyucikan najis. Kita basuh.
Apa contoh najis mutawasito? Contoh najis mutawasito apa? Air kencing. Lagi? Darah. Lagi? Lagi? Muntah. Lagi? Dan sebagainya. Okey. Bayangkan dengan najis mutawasito. Bayangkan dengan najis mutawasito. Tengok langkah pertama, buang. Kalau ditai awak ambil, awak buang. Ataupun kalau awak beli, bersih yang pakai. Itu langkah yang pertama, buang najis di tempat dengan kotoran. Itu yang kedua, basuh. Basuh tempat yang terkena najis dengan air mutlak. Ambillah gayung apa, ni ambil, basuh. Tak. Basuh. Berapa sukatan air nak pakai? 7 tu air apa? 7 tu basuh. Berapa sukatan nak bersihkan? Berapa? Okey, senang je. Tok tahu situ. Sukatan air yang nak pakai sehingga hilang 3 benda ni. Apa 3 benda tersebut? Saya dengar, Islam tak ajar wajib. Awak hilang 3 benda ni, baru anda rasa bersih. Faham? Okey, dah bersihkan. Pastikan bahagian penilaian tadi hilang. Baru anda rasa. Okey, mukhalazah. Macam mana bersihkan? Pertama macam biasa. Okey, katakan ini air kecil anjing. Pertama kena bersihkan bahagian yang terkena najis. Pakai tisu boleh. Kalau tu tahi, pakai kalau boleh tak pakai tangan. Pakai sama pakai tangan. Kalau nak pakai tangan, pakai sama tangan. Okey. Yang pertama bersihkan bahagian yang terkena najis. Kedua, basuh. Basuh sebanyak 7 kali. Okey, basuh 1, 2, 3 sampai 6. Yang ketujuh kena air. Air tanah. Saya tanya awak, macam mana buat air tanah? Macam mana nak tahu air tanah tu dah cukup untuk menyucikan? Bertukar warna. Okay, saya bawa tanah ni. Tanah rumah ni. Dia nak ni tanah. Buka tanah. Tanah tu pastikan bersih. Jangan tanah tu najis. Kenapa orang saya tanah najis? Okay, tengok. Semua nampak tak? Cuba tengok. Apa warna air ni? Warna air apa? Okey. Cara awak nak tahu air tanah tu dah memadai untuk bersihkan najis mukhalazah sehingga dia bertukar warna. Bertukar warna saja. Tak terlalu gelap tapi bertukar warna. Okey, untuk air warna ni semua tengok bertukar warna atau tidak? Nampak bunyi dalam ni? Wah, okey, tadi dah basuh 6 kali kan? Basuh yang ketujuh saya kata air tanah. Okey, ambil air tanah, basuh. Selepas basuh dengan air tanah, pastikan apa yang hilang? Warna, bau dan rasa. Okey. Ada soalan tanya, soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Dah bukti. Buktikan. Okey, macam kita belajar tadi, cara membersihkan najis mukhafaf. Pertama kena buat apa? Basuh. Basuh atau Lap. hilangkan najis tersebut. Okey, basuh dan hilangkan. Pakai tisu yang saya bagi. Basuh atau hilangkan. Nak tanah sikit je. Tisu mana? Lagi nak tisu. Okey, basuh. Dah basuh dan hilangkan. Dah basuh dan hilangkan. Kedua kena renjiskan air apa? Air mutlak. Air mutlak. Okey, renjiskan air mutlak.
Renjiskan yang mutlak ni yang banyak ni. Okay, renjis. Okay, yang ketiga. Lap dengan kain bersih. Lap dengan kain bersih. Itu cara menyucikan najis. Najis bukan apa-apa. Air kucing kanak-kanak lelaki. Usia 2 tahun ke bawah. Cabit lah. Pergi kepada cara menyucikan najis mutawasitah. Apa contoh najis mutawasitah? Mutawasitah ni najis apa? Sedar? Apa contoh dia? Najis dan sebagainya. Okey. Menyucikan najis mutawasitah. Pertama kena buat apa? Pertama kena langkah yang sama setiap najis. Pertama kena buang atau bersihkan. Okay, bayangkan air kecil awak. Pertama buang dan bersihkan. Okay, buang dan bersihkan. Okay, buang dan bersihkan. Najis. Okey, selepas buang dan bersihkan kena Renjis. Siram air. siram dengan Air bersih. siram dengan air mutlak sehingga hilang. Bau, warna. Sehingga hilang apa ni? Warna. Hilang warna bau asap. Okey, bersihkan pakai mutlak. Bersihkan pakai mutlak. Bersihkan dengan mutlak. Okey, cuba najis tadi. Bersihkan, renjiskan tu air apa? Renjiskan tu air najis. Apa faham? Yang tahu situ bersihkan. Sehingga hilang warna bau dan rasa. Masa baik sesuatu. Ini kau masuk. Dengan macam saya terang, air tak kisah apa asalkan hilang warna bau dan rasa. Okey, langkah terakhir apa? Langkah terakhir apa? Lap sehingga kering. Okey, lap sehingga kering. Goreng tak ini. Kita pindah. Seterusnya kita pergi kepada pembersihan najis mubalaghah. Okey, apa itu najis mubalaghah? Contoh najis mubalaghah. Anjing dan babi dan semua yang datang daripadanya. Okey, bayangkan air kecil anjing. Okey, pertama kena buang atau bersihkan. Okey, buang dan bersihkan. Buang atau bersihkan pakai tisu. Tisu kering atau basah. Okey, buang atau bersihkan. Sini semua, buang. Tuang balik. Okey, sekarang kita pergi kepada penyucian najis mubalaghah. Najis mubalaghah tu apa contoh dia? Anjing, babi dan semua yang datang daripadanya. Kencing, bulu, najis dan sebagainya. Okey, najis mubalaghah. Bersihkan dia pertama kena buang atau lap najis. Okey, pertama buang lap atau najis. Okey, buang atau lap najis. Okey, lepas buang dan bersihkan kena basuh dengan berapa kali? 7 kali. Berapa kali air mutlak? 6 air mutlak, 1 air tanah. Okey, buat dulu 6 air mutlak. 6 air mutlak dulu. Pastikan cukup 6. Cukup 6.
Lepas 6 air mutlak, seterusnya air berapa basuh air tanah? 7. Basuh air tanah berapa? 1 saja. Okey, basuh dengan air tanah. Okey, basuh. Kaki kau. Lepas basuh air tanah, kena pastikan apa? Hilang warna warna rasa, maka najis tersebut bersih dan suci. Okey. Jangan sakit. Bang. Kau apa ni? Okey, dah. Hari ini kita belajar pasal apa? Tajuk suci daripada najis. Najis tu apa? Benda yang berapa bahagian najis? 3 bahagian. Pertama, berapa yang najis yang najis ringan, bukan besar najis ringan. Ketiga najis bukan laju nanti yang najis mutawasito. Contoh dia apa? Muntah, darah dan sebagainya. Pukul apa empat saya cakap tadi? Pertama, bayi lelaki. Kedua, bawah 2 tahun. Ketiga, masih minum 1000. Keempat, air kencing ke? Air kencing ke saja. Kalau najis itu bukan air kencing. Okey, Mughalazah, apa saya cakap tadi? Semua yang datang dari kinjil. Okey. Cara mencucikan. Apa persamaan tiga-tiga tersebut? Buang. Yang pertama kena buang. Apa yang membezakan Mughalazah dengan najis air? Cara bersihkan dia? Air tanah. Berapa kali basuh air tanah? 1. Dan 6 yang lain adalah air mutlak. Mutawasito dan Mughalazah. Macam mana nak tahu dia bersih? Hilang apa? Warna, bau dan rasa. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Ada soalan nak tanya? Soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tutup kelas ini dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Okey, syukran. Syukran jazilan.